dapat lalui. Kalau Ramadan you dapat lalui, dapat pula mak jaga mak. So anda adalah orang yang memenangi cabutan bertuah di dalam hidup di dunia dan di akhirat. Kalaulah ada anak-anak yang direzekikan untuk menjaga ibunya, jangan sesekali rasa macam kita ni terlepas peluang-peluang ibadah sebab jaga mak. Nampak jaga mak aku sampai tak boleh nak baca Quran banyak-banyak. Jaga mak tu lebih besar pahala dia daripada kita baca Quran, mak kita terabai. Ada anak-anak yang terpaksa berqiyamul lail tapi tukar pampers mak. Dia baru nak solat, mak dah panggil, nak makan, nak minum. Bersegeralah untuk mendapatkan ibumu. Sesungguhnya menjaga ibu tu lebih besar daripada kita solat tahajud 10 rakaat tapi ibu kita terabai. Percayalah. Sesungguhnya ada pintu syurga yang perlu kita rebut daripada pintu ibu dan ayah kita. Sebab Nabi SAW beritahu dalam satu hadis qudsi, satu hari Jibril datang dan Nabi panjat tangga mimbar, Nabi sebut amin, Nabi panjat lagi, Nabi sebut amin, panjat lagi, Nabi sebut amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau sebut amin-amin tu? Dia kata, Jibril cakap dengan dia, celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi you tak dapat keampunan Allah. Yang kedua, celakalah orang yang ada mak, ada ayah tapi dia boleh tak dapat pintu syurga daripada mak dan ayah dia. Celakalah orang yang sebut nama Nabi tapi dia tak sambut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So kita janganlah jadi orang yang rugi. Kalau Ramadan you dapat lalui, dapat pula mak jaga mak, so anda adalah orang yang memenangi cabutan bertuah di dalam hidup di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Sebab mak dengan ayah ni depositnya dekat dunia. Ingat, urusan mak dengan ayah Allah deposit bagi siap-siap kat dunia. Amalan lain tunggu ke akhirat, tapi mak dan ayah Allah bagi deposit kat dunia. InsyaAllah jadilah orang yang beruntung. Kalau Ramadan